Handuk beli kasut memang mahal sampai 500. Benda nak main sekali je pun. Baling kasut aku macam tu. Aku tak pernah baling tau kasut aku. Alah kasut je pun bukan baling, masuklah hati. Biarlah, hidup ni tak perfect. You. Adik sebelum ni minum Red Bull loh, macam paling pro. Aku dah cakap dah, itu bukan position aku. Waduh. That's why aku tak ada momentum kat situ. Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel AI Unas. Okay, so hari ni saya nak pergi main netball. Macam biasa kan? Tak ada macam biasa pun. Lama dah saya tak main netball ni. Macam tahun lepas. So bukan macam biasa, macam tahun lepas. Tapi tahun lepas tu kira okey-okey lagi lah. Macam hari ni dia macam tahun lepas tu tak okey sangat sebab pukul 6 pagi dah kena gerak. Yang tu tournament memang lah. Kita ni nak pergi main friendly. So malam ni saya ada friendly netball. Ada orang DM saya, dia ajak saya pergi main netball. Budak dia tu lagi ke? Tak, orang lain. Tapi banyak kali dah dia ajak dia DM, tapi itulah busy kan. So malam ni saya nak pergi main lah. Lagipun satu jauh nak pergi pun. Kalau dekat-dekat ni masih pergi tiap-tiap malam kan. So Melaka kan? Melaka kan? Apa Melaka pula? Tu saya ingat saya nak pergi beli kasut. Saya nak beli kasut sebab kasut saya yang betul dah. Kasut saya jadi geno dah. Tada. Salah. Bukan sebelah ni. Nampak ni. Lompor. Sama lah. Apa yang sama? Sama. Buat elok sikit sempok sekejap kan. Buat. Orang lain tak ada pula dapat macam tu kan. Dekat aku memang kan. Gurau je. Alah. Gurau je. Alah. Dekat orang lain tak mau pula buat macam tu. Dekat orang lain elok je layan. Dekat kita ni layan macam apa ni. Macam pelak layan. Duk pelak-pelak kau. Okay, so sekarang ni saya nak pergi beli kasut baru. Tak payah. Kenapa? Tak payah beli kasut. Apa? Ni dah ada kedai DIY dah ni. Betul-betul ada kedai DIY. Nak buat apa kedai DIY? Tak ada kasut dah ni. Ya memang tak ada kasut. Kasut safety boot dah. Nak buat apa? Tak payahlah. Handuk beli kasut memang mahal sampai 500. Benda nak main sekali je pun. Ni setakat ni je pun. Memanglah nak main sekali. Main banyak kali lah. 4 set main. 4 set. Sekali. 4 set. 4 set termasuk dia macam mana? 4 set macam handuk main. 4 half. Apa 4 half lah. Orang panggil set. 4 set. Handuk main bola tu. Tak panggil 4 set ke 4 set ke 4 apa. Main bola ni 4 kali main. Tengok kasut Yang gosok belah ni. Yang belah ni baru nak terbuka. Beli game settle. Inilah perempuan. Lelaki ni dia mencari solution untuk kita perbaiki. Solution lah. Nampaklah sikit aku ni tak ada English. Lelaki ni dia mencari solution. Betul dah? Solution untuk repair setiap apa yang rosak. Macam tu juga dalam perhubungan. Lelaki mencari kebetulan untuk nak kata perempuan ni tak ada lah. Macam Una tak ada. Una tak ada. Apa elok sikit lah. Una tak ada. Cabut lagi. Kona. Apa tak, ala aku nak kejap lagi aku nak repair. Aku buka lah mana yang ni. Janganlah duk buka. Dah elok dah. Tak, dia memang tak lekat dah. Ya Allah, tak ada, aku tak nak repair. Pergi beli kasut baru. Tak ada. Tu. Yang ni tak ada. Yang ni hilang masa main futsal. Saya rasa yang ni tapak ni jenis sebab main futsal itu konten main futsal. Yalah kan lepas gian sebab lama dah tak main futsal. Hampa tahu tak. Masa saya kat Pole tu rajin juga main futsal. Banyak Kasut yang aku rasa ni kan macam makan tapak kuat futsal dengan training dekat track. Training kat track tu. Oh ya, track apa makan? Track makan. Dulu aku training kat track. Netball pun makan kuat kot, tapi netball dia makan depan. Dia makan depan dengan sini, hujung ni. Lepas tu kan, aku setiap kali kasut kan. Kalau orang main netball kan, mereka akan tahu lah kasut netball kan. Dia akan koyak kat sini. Sini. Tak koyak pun. Dekat jari. Yalah dia jangan pakai. Kalau zaman sekolah dulu ni selalu koyak kat tepi ni sebab kan lompat. Kaki tajam ni. Lompat. Kaki. Bila lompat kan dia ada tekanan. So dia tekanan. Una ajar saya hari ni. Betul lah batok. Memang ada tekanan, that's why dia ada koyak. Aku kalau ada gambar kasut tu aku tunjuk dah dekat setiap kali kasut saya kan. Semua dia terbuka tapak dia. So tak payahlah. Aku nak pergi beli gam dulu. Tak nak buka-buka dulu. Senang sekejap lagi. Tak payah. Sekejap lagi hang lupa tang mana sekejap lagi. Kalau salah nanti aku katok kepala hang. Sorry. Mencari Unah pun tak susah macam ni. Aku yang main sini. Macam mana nak cari aku?
Bukan nak mencari benda yang Tak senang macam ni. payahlah. Bukan. Sekejap lagi hang lagi cabut kot ni. Sebab tu buka Bubuh lah Gam. Dia baru nak beli. Laki kena buka dulu. You know about this? Yang tak buka lagi, tak payah duduk pergi buka. Tak, yang lain cuma ketat. Yang tu tak ada kebukaan macam ni lah. Selai je saya Sorry buka. hampa gaduh kan. Setiap kali jumpa memang gaduh. Ha, Memang tak suka ada, duk tak cakap sayang aku. Tak payahlah. Memang kena buka. Sekejap lagi aku hitung dengan api dulu. So much later that the old narrator got tired of waiting and Jom let's go. Dia nak pergi beli dulu. Han baling kasut aku macam tu. Aku tak pernah baling tau kasut aku. Alah, kasut ni pun bukan baling masuklah hati. Kasut. Bukan baling hanti. Tak ada orang kerja penat-penat untuk beli. Minta kesian dia ni. Yalah, minta kesian lah pula. Sebab orang tak pernah kesian kat aku. Yo, Kita minta kan, kesian. Kalau kita minta kesian, dia tak bagi. Dia kena buat kesian. Okey, lepas ni setiap kali konten saya akan buat muka kesian, okey? So jom, dia nak bagi dia awal. Jom. Pergi beli sendiri ya. Ambil awal depan tu macam tu. Bye. Dah. Nah, Mat. Tak ada nak bawa apa-apa kan malam ni. Rasa benda lain ada nak bawa tak? Oh, saya rasa macam nak bawa something dekat depo. Nak bawa Ni kita enjoy. apa pula nak ajak anak orang enjoy. Malam ni ada Mohan. Mohan dah baik tau. Jangan duk ajak dia. Ada Mok Hang. Siapa? Mira. Oh, Mira. Siapa lagi pi? Mira, Syah, Sophie dengan Faik. Oh. Faik kan nak kahar tu tak tahu dia nak ikut ke tak. Dia tak confirm lagi. Selalu dia cancel last minute. That's why saya pergi mana-mana tak ada dia. Dah tanya tapi Dia suka janji-janji dia kucing. dia suka cancel last minute. Dia suka janji orang boleh kata tapi bukan orang boleh, orang tahu kata. Pergi beli. Bye. Oh, duit. Ih, setengah je pun. Duit setengah daripada. Tadi anda ambil duit dah kan? Pergi lah beli. Bye. Okay korang. Kita dah sampai dekat taman. Kereta Una semua benda tak ada. Screwdriver ni pun ambil dari kereta saya. Mana ada kita kat sini? Ni Yang yang letak letak. itu kan? Iyalah. Nasib baik letak, ada ambil untuk test. Dia punya drop tu rosak lah. Kata perempuan nak ada buat apa benda-benda macam tu? Standby. Rosak Standby tengah jalan. lah, tahan je lah. Nanti aku call hang je lah macam itu. Oh, tak nak aku nak prank. Tak apa nak tengok effort betul ke tak. Bau betul orang cakap Hafiz That Hakim the is full effort. Tu kan Lepas tu kena brush. konten hari tu kan yang si prank dia kata rosak depan rumah saya tu kan. Dia tak tanya banyak. Okey aku sampai. Kat mana? Okey aku sampai. Macam tu je dia. Tanpa bertanya banyak okey. Kita orang yang banyak tanya ni sebenarnya tak nak datang. Percaya cakap aku. Kalau member yang main set kat aku kata gosok hang kat mana? Tanya banyak-banyak. Jenis macam ni skrip dia macam dia akan ada macam ni. Hello, anda kat mana? Tolong jap kereta gosok. Oh ni aku ada kat kedai ni. Awak gosok apa kereta hang? Oh tak boleh main lah sebab aku ni tengah makan apa semua. Percaya je kat aku. Aku dah pernah kena banyak kali dulu. Laki macam tu. Laki macam tu. Setengah laki lah. Setengah laki lah, setengah member. Tapi kebanyakan member aku semua okey. Hang dekat mana? Ni aku kereta aku rosak ni. Jumper jap. Sekejap lagi sampai. Nak bawa apa-apa tak? Maksud tanya gitu? Kalau jenis girlfriend di sini, ni apa yang aku belajar dekat TikTok lah. Tengok kat TikTok elok-elok tau. Nanti ajaklah member. Ajaklah member ni ambilkan. Aku ingatkan perempuan tu nak main. Ex hang? Ex aku tak pernah. Tak, jujur kan dalam kehidupan Hafiz tak pernah pun couple lebih pada setahun. Sebab? Daripada sekolah sampai kali ni. Aku tak jumpa yang sesuai. Sesuai. Baru nak sayang, kena tinggal. Okay, so tapi kalau korang ada member yang sanggup tolong hampa walaupun hampa kereta rosak jauh macam mana sekalipun dia dah sanggup datang jaga member tu betul-betul. Kalau Boleh perempuan pakai tak boleh nak kata lah kan, tak boleh nak main lah. Tapi kalau yang sanggup main tu, tolong kahwin dia, tolong halal dia. Ayat jahat dia, boleh pakai lama kalau jenis yang tolong-tolong. Apa dia? Member yang boleh tolong-tolong. Cute lah apa ni. Aku jenis kawan macam tu. Tapi yang jenis tu lah, kawan tahan lama. Kawan. Tahan lama pula apa dia. Yelah, kawan yang boleh tahan lama. Betul lah, bertahan lama. Dia sepatutnya pakai gam ni semua. Tapi disebabkan kau nak main malam ni, gam ni lambat kering. Aku nak gam yang senang cepat kering. Okey. Gam ni dia ada dua kategori. Macam ni gam 3 second ni dia cepat kering, tapi dia gam tak hidup. Faham tak hidup macam mana? Tak faham. Okey. Dia macam ni.
Ni. Hidup belajar kamera hidup dah dengan aku. Tak, dia kasut kan benda bergerak, benda yang hidup, plastik yang hidup, plastik ataupun raba yang hidup. Raba yang hidup perlu dengan Okay. So, benda yang hidup macam ni dia perlukan gam yang boleh follow. Contoh dia gerak sini, dia gerak follow sini. Ni boleh je pakai, cuma tak tahan lama. Sebab tu aku pakai sikit je yang ni. Masa untuk celah-celah macam ni yang baru buka ni, okey lah nak pakai yang tu. Sebab kita tak ada benda nak jolok yang tu. Sebenarnya saya tak nak buat konten. Tapi dah ada bobel kat saya tadi kan. Macam malah. Alang lah, tak tahu nak buat konten apa buat je Ni lah. apa ni? Tek kucing kot. Tanah tu. Aku tak kucing lama aku boleh. Snuzon. Kucing lama tak apa. Aku boleh tahan lagi kalau tak kucing lama. Kalau yang baru-baru. Aduh, apa tahu dah konten nak yang baru-baru ni yang pengakap macam tu kan. Apa Bayar tak? letak. Dah sampai kan. Dia dah perasan dah tek kucing tu. Ada kat situ. Masa sampai pagi-pagi tu kan. Dia dah nampak. Tapi tak nak balik petang tu pula. Apa tak ada terpijak. Penat. Nak kereta aku pula tu. Badan penat. Yalah. Nak drive kereta nak cepat. Pak terpijuk on je. Aku bah. Awak bawa macam pelik ni. Sekali member dia terpijak tek kucing tu. Baru lagi. Tak kering lagi. Tak payah dia nampak dah pagi tu. Tak tahu kenapa tek kucing tu tak kering lagi. Siuk betul lah. Kereta aku pula tu jadi mangsa. Selalu kereta dia lah. Kalau saya bawa balik kucing saya. Kalau terpijak kereta dia. Kalau kucing betul-betul berot konten dia. Kereta dia. Dia kata saya. Apa ni? Saya makan kacik. Kacik. Kacik lah. Kacik alur ke kacik kesar? Kesar. Tak. Dia sepatutnya kena ada brush. Boleh ni. Nanti yang lebih-lebih kita tarik je. Nah, kalau dia kat luar tu tak elok. Ha? Biar. Tak boleh ke kalau kat luar tu? Tak, kat luar ni boleh je biar. Cuma nak nampak perfect nanti ni. Kita tarik macam ni je. Tolak macam ni. Tak payah. Tak payah perfect sangat lah. Kat tapak kan sampai nampak pun. Biarlah. Hidup ni tak perfect. You. Yang perfect itu adalah saling melengkapi kita. Betul. Macam Nak kita. tak melengkapi pun. Aku nak sweet ni kan. Kasut ni saya beli tak mahal pun. Murah je. Tapi tak ingat dah harga dia. Lama dah kasut ni beli. Tahun 2003 tak silap. First time awak buat konten bukan kasut. First time awak buat konten. Ha? Konten first time awak buat pakai pasal gaya kasut. Biarlah. Kau nak tengok kita. Aku nak tunjuk. Aku sanggup buat apa je untuk Una. Anjay. Okay, so layan ada montaj. Lepas tu jumpa malam lagi, okay? Okay, korang kasut saya dah siap. Cuma gam dia tak kering. Ni mana dia? Yang tu memang tak ada. Yang ni ni, dua ni. yang ni lopong masa main futsal hari tu, yang konten main futsal. Tapi dia comot sikit lah sebab sekejap lagi baru buka balik. Sebab nak bagi betul-betul dia letak banyak supaya tak lambat koyak. Tak lambat koyak. Alah comot ni tak apa, kat tapak kasut je pun. So kasut kita dah settle. Jumpa malam nanti. Kita tengok. Harap-harap tak tercabut pula lah. Gan ni kuat aku. Kuat gan download. Cuma tak boleh pakai semua gan download. Saya pakai gan download kat tengah. Lepas tu tepi-tepi tu tambah gan 3 second sikit. Sebab nak suruh cepat kering. Belajar hari ni? Belajar Cantik. sesuatu dapat sesuatu. Tu dalam TikTok tu. Belajar hari ni? Let's go. Jumpa malam nanti. Apa? Belajar hari ni jumpa malam nanti. Betul Kacik lah. Bukan. Tu ada yang tu. Yang TikTok tu. Belajar. Belajar sesuatu. Kalau Sila dapat tekan belajar like. sesuatu, like video ni. Macam tu. Ya kot. Ya kot. Tak ingat? Kat TikTok. Dia makcik tu. Tak payah. Jumpa malam nanti. Okay. Bye korang. Bye-bye. Kita orang. Summer days rushing by you and me makes it harder to see underneath. Did we ever know? Did we ever know? Did we ever know? Is it all inside of my head? Maybe you still think I don't care. All I need is you. Yeah, you know it's true. Yeah, you know it's true. Okay, macam mana perasaan Sophie dapat main? Biasa dia. Biasa je.
Biasa je lah. Ingin nak permainan Sofi dah. Padahal ada permainan. Kalau sini ada. Ha? Permainan. Permainan. Keluar dia tak pas 1 minit pun dia keluar dah. Benda ni kita main orang luar. Kena bagi orang lain main. Tak Mengah. Tak mengah. Bas mengah. Tak baik dekat situ. Datang nak dekat sejam lah. Aku tak nampak ke kau rekod aku senyap. Tadi sebelum ni minum Red Bull macam paling pro. Aku nak dapatkan balik energi aku. Aku dah lama tak main ni. Dia nak baca permainan, corak permainan tu. Kena faham. Aku first time main dengan orang ni. Nak kena baca permainan, momentum tak dapat lagi. Lagi dah lama tak main. Faham. Dah. Dia nak dapatkan Tapi momentum. mana yang lain? Yang lain. Pak Air pun semua kata nak main. Mira semua. Depa macam biasalah. Mira Sama dengan kaki Share. Sama kacik kau. Mira dengan Share tadi ni. Yang paling tak puas hati tu FIFA L. Dia memang suka cancel lah minit aku pun tak tahu. So korang kenal Pak Air tu dia seorang yang suka cancel last minute. Janji tak tepati. Mira dengan Share dia pun lambat habis shoot kat sana. Diorang ada show konten. Dia cabut. Dia cabut kan. Tadi konten buat gam kasut dia. Aku tak suruh tak bagi beli baru. Semua tapuk dia tercabut ada aku gam balik. Gam balik. Tak guna. Iyo, lama tak guna. Pakai macam ni lah. Tengok Sofi kasut baru. Okey. Pasal lama ni. Kasut saya dah boleh pakai. Lama. So, lagi naik montaj je lah. Petronas kan. Tengok baju dah tahu lah budak-budak mana. Tapi yang pelik naik Activa. Baju dia naik lah. Ami, dia beli aku. Baju pakai baju MERS, pakai naik Activa. Aku tak tahu kenapa dia second kereta MERS. Okey. Hang dah lama dah tak tengok Sofi game. Apa perasaan hang? Apa komen hang? Perasaan aku dia punya cara jalan tadi. Lari dia sama lemak dengan siang. Aku geram. Aku record sesi buat penuh gift. Maknanya aku tak biasa main defense. First time aku tengah muda aku main defense. Okey. Aku tak pernah main defense. Hang main apa? Posisi apa? Selalunya kalau tak GA center, kalau tak center shooter lah. Shooter. Memang aku bahagian shooter je. Shooter ataupun attacker lah. Attacker. Dia bukan defense. Defense memang bukan aku punya position. Bukan jiwa dia lah. Kena faham bukan jiwa dia. Jangan kutuk dia. Han jangan tanya aku pula. Aku tak tahu apa benda. Aku Tapi tahu kau dia relax. tembak. Lagi dia dapat posisi dia nak. Kita tengok macam mana. Dia dah dapat dah. Dia dapat dah momentum dan minuman. Aku tak dapat position aku. Aku still tak dapat momentum. Itu sebabkan aku dah lama tak main. Okey. Yelah. Layan je lah. Woman. Saya dah dapat dah. Saya macam biasa. Walaupun tak main beberapa bulan, saya dah biasa dah. Ya kau. Pas bola kau orang. Saya asyik lucu dia. Kita memang main laju. Orang dalam ni Saihan semuanya. Kita memang main laju. Langsung bola pergi depan. Bukan, aku memang main laju. Sanggul pun dah jatuh. Lagi sanggul jatuh. Sanggul aku kau besar? Besar. Udah sanggup kau sanggup. Mana ada? Kalau air mengalir tak habis tu. Ambil Sanggup kat lori. tengah tau. Dia serak sanggul aku, dia serak. Hantar apa? Han tak ada kutuk sanggul aku lah. Babi serap masam. Babi serap. Aku basuh lah, bukan cuci basuh aku tak ada. Masak. Baik loh Oh naik kereta lagi masam lah. Lagi biar mereka ni cakap banyak. Lagi daripada kata kat saya je lah. So jom, let's go kita layan montaj, okay? Bye. So ni first half Sofi main. Sofi naik! Dia kata dia cerita kat aku dia tengok aku tak tahu betul ke tak. Dulu ni dia masuk daerah apa semua tapi Go Sofi! Buka. kau bangga kat luar tadi dia kata dia kena dekat dia. Kau bangga tu. Betul dia dah. Renyah. Aku record yang mana ni okey. Lari cepat. Mati lah. Gopi, Ami tengok ni. Muka kerang. Go. Semangat dah sikit. Second half. Second half hampir sampai dan time saya pula penat lama tak main. Ya. Dekat sangat ni nampak. 05. Nampak 05 tak cantik. Tak cantik. Satu makin jauh lagi aku nak duduk. Go Opi, go. Oh, member boleh shoot dia. Muka kembar saat ni.
Sedikit kata-kata Kak Mas. Aku dah cakap dah, itu bukan position aku. Waduh. That's why aku tak ada momentum kat situ. Oh, bangga diri. Alhamdulillah. Pada masuk satu skor tadi. Biasalah tu aja aku skor memang. No. Main 7 minit je dah. Kami boleh lah. Ya, apa lalu-lalu je? Jangan mana? No. Ada. Pijak. Awak ada nak tadi. Dia kabut ni masalah dia. Push baru. Berganti Ipan. I need somebody who can love me and my words. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. 'Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I do the work. Can I call you babe? Can you be my friend? Can you be my lover up until the very end? Menang tak? Menang kan? Betul weh. Nah, tak cuba dapat. Minai. Nah.